Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So kembali lagi kita dalam Coffee Talk Unit KL Teknoputra. Untuk hari ini kita ada jemputan khas daripada SJKP, Encik Abdul Majid Firdaus Ibrahim daripada SJKP lah. So yang mana kita tahu SJKP ni untuk membantu usahawan-usahawan untuk membantu pemilikan rumah pertamaku. So yang mana kita tahulah so macam mana caranya. So kita perkenalkan sikit Cik Majid. Mungkin Cik Majid boleh, Cik Firdaus Firdaus Cik Firdaus boleh terang sikit apa itu SJKP. Alright. Okay, terima kasih Puan Rosna. Okay. So saya memang suka dengan soalan ni sebab setiap kali bila saya pergi ke expo ataupun pergi ke event-event hartanah, orang datang tanya kat saya, betul, apa tu SJKP, apa tu kelebihan SJKP, betul, kan? Jadi senang je, SJKP adalah skim jaminan kredit perumahan. Ialah satu inisiatif daripada kerajaan Malaysia untuk membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan rumah pertama mereka. So mungkin Cik Firda boleh terangkan sikitlah berkenaan dengan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan SJKP ni. Okey. So soalan ni memang menarik lah sebab saya selalu terima soalan ni ketika ada event ataupun expo hartanah. Orang datang tanya kat saya, apa tu SJKP? Apakah faedah ataupun the unique selling point of SJKP ni? Okay. So SJKP adalah skim jaminan kredit perumahan. Ialah satu inisiatif daripada kerajaan Malaysia untuk membantu golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Okey, contoh siapa? Contoh seperti peniaga-peniaga, usahawan-usahawan di luar sana, ataupun daripada freelancer, golongan dengan gig. Golongan gig macam abang food panda, abang grab driver, kan? So untuk mereka memiliki rumah pertama mereka. Okey. So melalui skim ini SJKP menawarkan jaminan 100%. Okay, 100% loan lah kiranya ni. 100% loan, ya. Untuk membolehkan mereka memiliki rumah pertama mereka tanpa ada slip gaji. Oh, okey. Okay. So kita bagi sedikitlah sejarah SJKP ni lah. Okay, since 2008 sampai sekarang ni SJKP telah melalui beberapa fasa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Jadi ini adalah inisiatif kerajaan untuk because mereka berprihatin, prihatin terhadap rumah-rumah yang banyak bersu rakyat Malaysia yang macam mana cakap rakyat Malaysia yang memerlukan rumah pertama mereka. Okey, kalau ikutkan apa yang daripada sendiri tadi, so peniaga kecil, so usaha kecil, pekerja-pekerja gig, so yang mana yang diorang ni tak ada slip gaji, so dia boleh mohon untuk rumah pertamaku. So kalau ikutkan macam mana proses untuk permohonan tu? Okay, dia senang saja. Untuk membantu diorang ni, kan? Dia senang saja. Okay, so basically SJKP ni membantu menjamin sebab saya menggunakan menjamin ni sebab orang ingatkan benda ni dana, benda ni adalah kan sebenarnya kita menjamin saja. Menjamin, kita bagi jaminan kepada bank. Okay, so bank ni nanti customer akan kena pergi kat bank lah. Kita akan menjamin bank dan bank pun akan berasa lebih yakin. Faham. Lebih yakin untuk memberi permohonan ataupun meluluskan permohonan lah. Oh, so maksudnya setiap bank tu dia adalah peruntukan SJKP ni. Betul. Untuk permohonan kepada peniaga kecil ataupun pekerja-pekerja gig ni. Betul. Yang memang khas untuk orang kata dapat rumah pertamaku. Betul. So kalau ikutkan ni, bank mana yang katakan mungkin dia orang mencari-cari, okey sikit SJKP ni ada, tetapi bank mana yang? Betul. Okay, so kalau itu kita pun jadi confused. Oh, SJKP tapi bank mana kita nak tuju ni, kan? So di bawah kita orang ni ada 15 bank. 15 bank. Banyak. So bank macam Bank Islam, Bank Rakyat,
So kiranya menyeluruh lah. Menyeluruh. So bolehlah mana-mana. Cuma betul. mungkin dia ada kota lah kot ada kan. kota dan also dia punya macam dia cakap interest rate berbeza-beza lah antara bank, antara satu sama lain lah. Tapi kena rajin sikit lah buat research untuk mencari lah kan the best rate. Okey, so kalau kata ikutkan dari segi prosedur, mungkin Cik Firdaus mungkin okey, apa yang patut dibawa kes. Dibawa mungkin dia nak tahu juga, mungkin kalau kata saya ni pekerja gig, tapi ada setengah tu pekerja gig tu dia ada seminggu punya pendapatan. Betul. Kan dia mungkin dapat statement pendapatan. So macam mana saya nak bawa macam tu? So basically senang je lah. So basically IC tu memang penting lah. Okay. So pertama IC lah. Kedua adalah penyata bank. Untuk 6 bulan. Wajib lah penyata bank untuk 6 bulan. 6 bulan. Okay. So kenapa penyata bank ni 6 bulan? Sebab kita nak tengok cash flow dia macam mana. So maksudnya dia akan tengok pendapatan bulanan dia jugalah. Okay. Dan saya nak stress upon this thing lah. Bank ni nak tengok keupayaan kita membayar semula juga. Sebab again kita memberi jaminan kan. So bank pun nak tahu juga sama ada customer tu ataupun individu tu mampu membayar balik semula. So kalau ikutkan dia ada minima tak? Maksudnya dari segi dia ada bank, kalau ikutkan syaratnya adalah IC, bank statement 6 bulan, dia ada minima ke? Maksudnya macam gig kot, kalau dia ada 1,000 boleh ke dia apply macam tu? Dia up to RM11,000. RM11,000, lepas tu isi rumah. Dia akan mengikut isi rumah, pendapatan isi rumah. Faham. RM11,000. Faham. So mungkin boleh tak macam Cik Firdaus terangkan, mungkin dia ada minima kelayakan dia, maksudnya rumah yang macam mana? Rumah baru ke? Boleh ke dia mohon rumah baru ni? Boleh. So mungkin rumah subsale ke kan? So mungkin dia dapat rumah mana-mana ke? Okey, saya nak apply ni. Boleh ke saya dapat 100% loan ni? Kan macam kita pun tiba-tiba tak cakap, lama kena sediakan deposit. Tapi kita pun tak tahu kan boleh dapat ke tak. So sekarang ni Skim SGKP ni merangkumi pelbagai hartanah lah, jenis hartanah lah. First of all is subsale. Maksudnya rumah yang dah sedia ada orang tu nak menjual. Itu subsale lah. Faham. Under construction, rumah baru. Stay juga boleh? Boleh. Under construction baru. Dan juga rumah lelong. Rumah lelong pun boleh juga? Yes. So ini dah the 3 types of houses yang dibenarkan lah. So maksudnya SJKP ni sangat membantu lah. So rumah saya ingatkan rumah baru saja. Bukan. Sebab dia 100% dia kan. So rumah baru pun boleh, subsale pun boleh, lelong pun boleh. Kiranya membantu jugalah para usahawan ataupun pekerja gig. So kalau dia nak beli rumah pertama tu sangat mudah. Tapi dia ada ke maksimum perumahan tu? Okey, dia macam ni. Skim SJKP ni ada 2 jenis. Iaitu skim SJKP biasa yang up to RM500,000. Dan SJKP Madani sampai RM300,000. So maksudnya maksimum dia sampai RM300,000. Maksimum sampai RM500,000. Sampai RM500,000. Yes. RM500,000. Tapi ikut pendapatan jugalah kan? Ikut pendapatan jugalah. Alhamdulillah sangat membantu ya kepada usahawan baru, kepada pekerja-pekerja gig. Make sure tolong jaga statement you all lah ni. Betul. 6 bulan punya statement. So sangat membantu untuk rumah RM300,000 subsale ke kalau you nak cari. So sangat-sangat membantu. So mungkin bagi peniaga, bagi yang mana ni mereka dah memang dah tahu sedia ada kan. Tapi macam mana dia orang nak cari info ni? Pasal SJKP ni, sebab kadang-kadang kita pun tak tahu dapat 100% loan ni. So dia ada 2 cara. Satu cara adalah you kena pergi ke bank sendirilah, yang 15 bank yang saya sebut tadi, ataupun you boleh check lah dekat kami punya website. 15 bank ni you pergi kat bank dan you boleh apply lah. Itu cara pertama. Yang keduanya? Cara keduanya adalah melalui website kami lah. Tapi kalau ikutkan rumah ni dia boleh cover juga guaman apa semua dia boleh cover. Betul, kan? Guaman semua. Takaful, guaman, MRTA. Dia memang boleh cover semualah. Cuma saya nak tekan kat sini lah. Kami tidak melantik mana-mana ejen untuk skim SJKP ni. Ejen kami adalah bank itself. Tak
Tak ada hidden charges, tak ada agent-agent. So maksudnya memang direct bank Memang lah. direct bank. Memang takkan ada lah orang kata tiba-tiba orang tengah terus ke, tak ambil ada. orang tengah tu kan. Tak ada. Tiba-tiba hilang pula semua tu kat situ. Dokumen dengan hilang, tiba-tiba masuk scammer pula. Betul. Allah kan. So you apply direct to the bank. So apa-apa kita akan apply direct bank, tapi bergantung pada prosedur bank Betul. pula lah. Proses bank tu kena lalui lah. Okey, faham. Dan bank akan contact lah kita orang untuk skim ni lah, jaminan ni. So kalau ikutkan ada ke inisiatif ataupun orang kata yang lain selain daripada yang ni lah. So sekarang ni buat masa ni SKP tidak merancang lagi lah untuk memperkenalkan produk baru. Walau bagaimanapun kami masih lagi terbuka dengan cadangan ataupun maklum balas ataupun penambahbaikan lah. Okey. Tapi yang the main objective is actually for the golongan B40 and 40 lah. Sebab tu kami masih maintain rumah pertama untuk golongan B40 and B40. Okey. So saya huraikan untuk yang SJKP ni. So yang mana kepada peniaga-peniaga gig, kepada usahawan-usahawan baru, make sure kena ada SSM, kena ada bank statement. So you boleh pergi direct kepada 15 bank yang ada di Malaysia ni. So semua ada 100% loan daripada SJKP. Betul. So memang dia ada offer kat situ. Grab lah ada opportunity lah. Mungkin daripada Encik Firdaus ni pesanan kepada semua alumni kita ni yang dengar ni tak pernah nak beli rumah lagi, mungkin ada in future dia nak beli rumah kan. Mungkin pesanan sikit daripada Encik Firdaus lah. Pesanan saya adalah dapatkanlah rumah pertama secepat mungkin, kerana harga hartanah ni akan meningkat setiap tahun. Makin lama you tunggu, makin mahal jadinya. Jadi dapatkanlah ni tawaran ni lah. Itulah. Tu yang sangat-sangat membantu SJKP ni kepada orang cakap apa. So mungkin kita sampai sini saja. Okey, terima kasih Encik Firdaus atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada usahawan-usahawan baru, especially kepada alumni UniKL sendiri. Semoga SJKP ni dapat membantu you all. So make sure tolong dapatkanlah rumah sebelum usia kita meningkat. Betul. So harap kita akan sambung ke next forecast dan episod yang seterusnya. Terima kasih Encik Bazar. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Salam.